Betul lah, dalam bersatu sekarang ada masalah sana sini sikit Itu insyaAllah kita akan betulkan ikut kaedah parti, ikut perlembagaan parti. Tuan-tuan jangan risau, tuan-tuan yakinlah bahawa orang ni tak ramai. InsyaAllah kita boleh uruskan dalam keadaan yang baik. Memang ada satu dua yang nakal. Pandangan saya, kalau ada orang yang berbuat sesuatu yang niatnya tak berapa jelas, misalnya apabila dia berjalan atau bercakap atau buat sidang media seolah-olah dia mensabotaj Bersatu dan juga Perikatan Nasional, tuan-tuan elakkanlah bersama. Sebab apa? Sebab dia akan merosakkan parti kita. Dia bukan sahaja merosakkan Bersatu, tapi akhirnya tempiasnya akan kena kepada Perikatan Nasional. Sebab itu kena clear apa yang kita buat daripada hari ini ke depan, kena menambahkan sokongan rakyat kepada kita. Apa yang kita buat daripada hari ini ke depan tidak boleh mencemarkan imej Perikatan Nasional. Apa yang kita buat dari hari ini ke hari depan tidak boleh merosakkan perjuangan Islam dan umat agama bangsa dan tanah air yang kita sama-sama bawa dan sama-sama perjuangkan, sehinggalah kita nanti menjadi kerajaan. Tuan-tuan, nak bersatu, nak menang kena bersatu, nak menang kena buat kerja bersama-sama. Itu yang Islam ajar kepada kita. Dalam solat jemaah ada satu imam saja. Nak menang, nak mencapai kejayaan, tak boleh banyak kepala. Sebab itu mulai hari ini tuan-tuan dan puan-puan, fokus kita adalah pilihan raya. Tak lama kita jangkakan tahun depan, sebab kerajaan ini tak mungkin boleh bertahan lama sangat. Pelajaran daripada Sabah, jangan lambat mempersiapkan diri. Lagi lambat kita bersiap, lagi lambatlah rakyat nak meyakinkan diri mereka untuk memilih kita. Tuan-tuan, persiapan kita harus bermula semalam, dan daripada hari ini sampai hari dibubarkan parlimen nanti, mood kita dalam Bersatu, kita dalam PAS, kita dalam Perikatan Nasional, mood kita, kaedah kita mesti dalam kaedah pilihan raya. Itu yang perlu dilaksanakan daripada hari ini sampailah pilihan raya dilaksanakan.